Saya bukan nak suruh keluarkan semua, tetapi pernah tak tuan-puan fikir kalau duit berpuluh-puluh ribu duduk dalam ASB dan juga tabungan haji, apa yang akan jadi bila inflasi semakin tinggi? Ramai orang simpan berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu dalam ASB dan juga tabung haji. Bagus tuan-puan, itu adalah tabiat menyimpan yang sangat baik. Tetapi tuan-puan kena tahu, ASB bagi purata dividen sekitar 4 ke 5% setahun, tabung haji pula sekitar 3 ke 4% setahun. Tolak daripada kadar inflasi setiap tahun, sebenarnya kuasa beli duit itu sudah makin susut. Sekarang, tuan-puan boleh bandingkan harga emas pada tahun 2000. 1 gram harganya sekitar RM35, tapi tahun ini tuan-puan, tahun 2025, harga emas sudah pun mencecah hampir RM500 per gram. Naik hampir 15 kali ganda. Itu bukannya dividen tuan-puan, tetapi itu adalah kenaikan nilai sebenar tuan-puan. Simpanan emas ini tidak bergantung kepada ekonomi negara. Nilainya naik ikut pasaran dunia dan paling penting tidak dimakan inflasi. Jika tuan-puan ada RM200,000 dalam ASB ataupun tabung haji, kenapa tuan-puan tidak tukarkan sekadar 20 ke 30% sahaja kepada aset emas fizikal? InsyaAllah tidak akan rugi, bahkan bila harga emas ini naik, tuan-puan yang akan gembira. Yang penting, tuan-puan kena letak matlamat simpanan untuk 2 tahun dan ke atas. Tuan-puan simpan dalam ASB dan tabung haji memang sangat baik. Tetapi disarankan, jangan letak semua simpanan dalam satu bakul. Lindungi nilai kekayaan tuan-puan dengan simpanan emas 999. Bagi yang ingin mengukuhkan simpanan ASB dan tabung haji dengan simpanan emas bersama Pak Bigul, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.